Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada satu konten best nak tunjuk nak beritahu pasal boot brand lokal yang sekarang semakin naik. Actually ada beberapa boot brand lokal yang dah semakin maju dan semakin naik lah. Hari ni aku dekat Padang Serena City, right? Siapa yang belum datang, jemput datang. Siapa yang belum main, jemput main kat sini. Sekarang pukul 4.30. Hari ni training JCA macam biasa. Dan curi angin belah sini. Cuma aku datang awal sikit lah nak buat video ni lah. Okay, so, sambil angkat barang meja. Boot ni nama dia adalah Versus, VERSUZ. Ni kotak dia, aku tak sure ni model keberapa. Dia dah pernah keluar dah model sebelum ni. Cuma yang ni dia hantar bagi kita geng cari angin tengok. And lupa, sorry aku punya audio kurang sikit. Aku tertinggal mic. Okay, ni video more on, aku tak pakai sebabnya bukan size aku. Yang ni size 8 UK Versus. Nanti nak hantar size 9 UK. Saya size 9 UK. So video ni aku just close up view lah. And then ada Versus share and dia cakap material ni material apa yang dia guna pakai dekat boot ni. So, korang kalau nak beli boleh consider layan video ni sampai habis. So ni dia punya kotak depan. Ni bahagian atas. Design dia color apa hijau Petronas biru-biru muda. Right? Versus bahagian atas, bahagian tepi dia engineered in Malaysia. Logo dia. Okay, sebelah tepi kosong, tapi ada tulis ni. Ni logo dia, Versus, right? Best never enough. Okay, nama model dia adalah Versus V-71 FG. Dia dapat FG, alright? White pink grey, 8 UK. Dia punya sentimeter dia 27. Alright, 8 UK dia 27 cm. Boleh check out, alright? Jom kita tengok. Kita buka lapik sikit lah. Bawah ni basah. Takut kotak basah pula. Dah kata dah basah. Aduh. Alright. Actually Versus, aku tengok dulu lah. Okay, dia tulis First Believers Build Legend. You are part of us, you part of ours. Local juga mampu. This is Versus. Dia punya logo. Right. Actually Versus dah hantar lama dah. Dah 3 bulan hantar dekat community GCA. So kita letak kat sini. Siapa yang kena size and nak try ngam-ngam, boleh try lah. Waktu yang training GCA, dia orang datang tengok size 8 UK and nak try pakai waktu training, boleh je pakai, tak ada masalah. Alright, that's why dia macam kotor sikit lah. Minta maaf lah dah beberapa bulan dengan kita. So this is the view lah. This is the look. Okay, dia ada collar macam ni. Point yang best and point yang aku nak bocor rahsia kenaan dengan brand Versus ni, kalau korang pasal dia punya material. And Versus ni dia share dengan aku, dia kata material ni memang material brand yang tu Nike tu. Okay, alright, Nike, brand Nike tu model yang ke-13 memang sebiji. And also brand ni pun, model ni pun dikeluarkan untuk speed boot. Siapa yang kaki narrow regular pun boleh. Ada juga member-member yang datang training GCA, diorang buat diorang kaki regular, dia bukan fully white, boleh try pakai, tak ada masalah. Aku tanya kenapa sambil berjalan macam bosan pula duduk satu tempat nak bercangkung. Aku pun nak bercangkung. Aku ada tanya juga kenapa buat keluar warna pink. Dia kata memang untuk generasi muda, diorang nak grab their attention. Bagi muda-muda yang suka kan, orang kata apa, boot warna-warna yang menyerlah ni. Alright, dia yang muda lah. So dia akan keluarkan warna pink. Warna yang strike. Bila kau pakai dekat kaki dia nampak. Bukan setakat putih, tapi dia warna pink tu. Boleh lah, perempuan pun boleh pakai. Wife nak bagi hadiah dekat husband pun boleh, tak ada masalah. Minta maaf sekali lagi tau, sebab dia kotor. Sebab ramai dah try. Korang kalau saya sampai UK yang tengok jumpa video ni, nak try sarung dulu sebelum beli, tengok okey ke tak okey. Datang training GCA, you guys boleh sarung, boleh training dengan kita. So ni dia punya model lah. Material ni sama sebiji yang macam brand besar yang saya cakap tu lah. Tu 8 UK Euro sentimeter dia 27. Okay, ni dia punya look daripada tepi. Kat dia gasut lah. Dia punya belakang ada logo Versus, sambungan logo dia dekat tepi. Dia tulis tu Arrow Wave. Aku suka dia punya logo ni sebenarnya. Dia macam dia freely design ikut suka hati dia dekat mana yang dia nak. Dia bukannya spesifik macam standard model yang keluarkan lah. Lagi satu dia punya collar. Aku suka dia punya collar. Dia bukannya pakai kecikai punya collar biasa tu. This one of the quality punya collar lah. Alright. Dan ni punya padding dia, span dia tak tebal tapi ada. Tak ada masalah. Dalam tu dia tulis apa? Dia tulis orderly. Apa maksud dia? Yang ni tapak dia, lupa nak tunjuk. Dia pakai tapak chevron lah. Yang ni bulatan. Dia ada half, semicircle bukan half, suku. Dia ada tapak lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tapak start. InsyaAllah ada rezeki aku akan minta dekat Versus lagi sepasang untuk aku try dan aku bagi feedback. Ni bukan size aku tak mahu untuk sarung. Aku 9 ataupun 8.5. Sikit lagi. Kalau aku pakai ketat nanti feedback aku tak ngam lah. Kalau aku bagi feedback aku kasut ketat.
Right, kalian dah check out dia punya Instagram. Aku dah tinggalkan link kat bawah. Thank you so much. Jangan lupa share, like and subscribe. Lokal juga mampu. Lupa lah. Allahu Akbar. Sorry. Dia ada bagi sling bag. Maafkan teman, okay? Maafkan teman. Alright, maafkan teman. Dia ada bagi sling bag lah. Maaf sangat-sangat. Tak jadi closing. Ni dua yang depan, yang belakang. Cantik. Dia punya design macam ala-ala striking. Right, dapat sling bag. Aku akan share lagi apa produk and detail berkenaan dengan Padang ke training GCA ke apa. Yang belum datang training, jangan lupa datang Selasa, Khamis, Ahad dekat Padang Serenia City. Depends on kekosongan Padang. Macam hari ni Padang kosong kan, korang balik kerja, jam apa semua, singgah Padang Serenia, kita terapi diri kita dengan football. Alright, Assalamualaikum dan bye-bye. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum dan bye-bye. Lupa